Raya Haji dah nak dekat ni. Tapi korang pernah dengar tak pasal geologi Padang Arafah? Sini, geng Geo nak story. Padang Arafah terletak kira-kira 20 km dari Mekah. Selain nilai spiritual yang sangat besar, kawasan ini juga menyimpan satu kisah geologi tersendiri. Nombor 1, batuan tertua di Arab. Padang Arafah berada atas kawasan yang dipanggil Arabian Shield. Ini struktur batuan purba terbentuk lebih 540 juta tahun dulu. So, tanah yang jutaan jemaah haji pijak setiap tahun ni sebenarnya lebih tua daripada dinosaur. Nombor 2, Jabal Rahmah, gunung unik. Selain itu juga, Bukit Jabal Rahmah kat tengah Arafah tu bukanlah gunung tinggi sebenar. Dia cuma batu granit yang terdedah lepas berjuta-juta tahun hakisan angin gurun. Dulu, batu ni ada jauh kat bawah permukaan bumi sebelum terangkat akibat pergerakan tektonik bumi. Nombor 3, Arafah pernah menghijau. Dan kajian geologi juga menunjukkan bahawa semenanjung Arab pernah ada sungai dan tasik purba. Ya, kawasan Arafah ni geng, mungkin pernah hijau dan berair sebelum perubahan iklim menjadikan dia gurun macam sekarang ni. So geng, bila jutaan umat Islam berkumpul kat Padang Arafah ni, diorang sebenarnya tengah berdiri atas sejarah bumi yang terbentuk berjuta-juta tahun dulu. Dapat something?